Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawarkan berita baik yang telah dikeluarkan oleh syarikat Dunia As-Sunnah, iaitu syarikat akan melancarkan satu susu kambing berpisah coklat, dan di mana dalam susu ini juga terkandung kandungan kurma, dan set susu kambing ini juga dikenali sebagai set iftar zuriat. Jadi kepada penggemar coklat di luar sana dan juga kepada pasangan yang masih berusaha untuk penggemar zuriat, bolehlah mencuba susu kambing ini ya. Dan satu lagi ingin saya beritahu adalah syarikat juga berusaha hati untuk mengalu-alukan kita semua untuk mendaftarkan diri menjadi pengedar, iaitu dengan syarat minimum untuk menjadi pengedar haruslah kita hanyalah dikenakan sebanyak RM1,000 sahaja, dan syarikat akan memberi 2 karton susu kambing berbisa coklat. Dan setelah itu syarikat juga berbesar hati untuk menghadiahkan kepada kita susu 1 karton susu berbagai perisa. Okey, jadi lepas tu bayar RM1,000 dapat 3 karton ya susu. Okey, jadi tawaran ini terhad sehingga kepada 40 orang sahaja yang terawal mendaftar, dan juga selewat-lewatnya pada 1 hari bulan nanti. Jadi saya sangat mengesyorkan dan memberi saranan kepada anda di luar sana, kawan-kawan yang ingin nak jadi pengedar untuk mengubah ekonomi hidup dan meningkatkan taraf hidup. Jadi jom cepat, jangan tunggu lagi, sebab saya dah daftar. So anda bila lagi? Jom, mari sama-sama kita berjaya. Okey. Assalamualaikum.